Okey. Soalan pertama tu Assalamualaikum. Soalan kedua. Assalamualaikum. Okey. Daripada nama, daripada mana? Boleh saya tu Assalamualaikum dulu? warahmatullahi Kejap, wabarakatuh. kita bagi sana dulu. Saya bagi hijau dulu. Ayub Safwan bin Azhari daripada Pasir Putih. Kerana hari ini forum masa depan Kelantan anak muda. Jadi kita mendengar tadi pun daripada panel-panel tentang apa polisi-polisi yang akan dibawa oleh parti. Jadi soalan saya ringkas saja. Oleh kerana masa kita tidak mengizin. Panjang nak ulah, kan? Tapi begini saja soalan saya, ialah saya nak tanya, apakah panel-panel kita di hadapan ini bersetuju ataupun bersedia bahawa kerajaan Kelantan untuk meneruskan agenda dasar membangun bersama Islam ini? Itu sahaja soalan saya. Nama tadi? Ayub Safwan bin Azhari Ayub Safwan. daripada Pasir Putih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkenaan dengan soalan yang pertama tadi, adakah kita bersetuju untuk membawa dasar Islam? Amo yakin semua yang ada di dalam dewan ini bersetuju untuk teruskan dasar-dasar Islam. Tetapi kalau dasarnya Islam, tetapi kalau kita buka paip air yang warna kuning, kita tak setuju. Kalau dasarnya Islam tetapi nak bantu rakyat pun tak mampu, kita tak setuju. Kalau dasar saja Islam, kalau anak muda tidak dilibatkan dalam pembangunan di Kelantan, kita tidak setuju. Jadi hari ini jangan kita make upkan dengan Islam, tetapi pelaksanaannya tidak Islam. Seperti mana dulu? Oh, tenang. Kita bagi jawab. Seperti mana dulu ada ahli politik yang berjanji akan letak jawatan kalau tidak laksanakan hudud, tetapi sampai hari ini masih lagi jadi ahli wakil rakyat. Oh, Kita juga masih ingat bagaimana ahli politik bercakap hudud RUU 355 adalah maruah kami, nyawa kami, tetapi bila ada jawatan, terima kasih.